Tak kisahlah macam mana pun setup PC korang, tapi bila digandingkan dengan kerusi gaming daripada TT Racing ni memang nampak lebih nice dan mengancam. So yang ni adalah gaming chair model Duo-V3 daripada TT Racing. Yang mana kalau korang tengok design dia adalah semi bucket ala-ala memang untuk racing punya, dengan kombinasi material daripada fabric dan juga leather. Dan seriously benda ni bukan datang macam ni tau, korang kena pasang sendiri. Dan dia datang dengan kotak yang macam ni. So inilah semua part-part yang telah dikeluarkan daripada kotak tadi tu. So kalau korang tak tahu pasang, jangan risau, sebabnya dia bagi sekali dah dengan instruction ni. So korang tinggal ikut je instruction ni, mana yang nak kena pasang dulu, mana yang nak kena pasang kemudian. Just follow je. So first kita pasang dulu bahagian tapak dia ni. Sekarang kita nak pasang pula seat cushion ni dengan armrest ni. Sekarang kita akan pasang dia punya penyandar ni. Dan bila duduk tu kan memang rasa selesa dan syahdu je. Dan jangan lupa test juga dia punya gas lift ni, function ke tak function. Memang function. Boleh juga nak turun macam tu. Dan yang penting rasa selesa dan lebih bergaya. So kalau korang berminat untuk dapatkan gaming chair model Duo-V3 daripada TT Racing ni, link aku dah sediakan.